5 tahun dah boleh capai financial freedom, ada 1 juta yang pertama. Lepas tu pergi beli property 1 tahun. Setahun beli satu at least. Tuan-puan boleh lebih kaya daripada saya. Yelah, saya ni yang tebah hutan. Habis dah kena patut ular, berdarah apa semua. Tuan-puan lalu je kan. Cuci kaki lalu je. Sebab tu boleh lagi kaya daripada saya. Ha. Tapi saya dapatlah pahala sebab saya sediakan jalan ni. Yang tak habis kalau saya mati pun. Saya akan dapat. Okay. Okey, sekarang ni tuan-puan, okey. Akhir sekali ada okey, itulah tiga jalan lah. Jadi jalan shortcut ialah jalan yang tuan-puan melalui G100. Okey. Tuan-puan boleh pilih mana-mana, tapi kalau tuan-puan adalah mana-mana penyimpan emas di bawah G100, explore macam mana jalan yang kita sediakan ni untuk tuan-puan capai financial freedom dalam tempoh 3 ke 5 tahun. Orang lain macam ni tuan-puan, jalan yang kedua tadi 15 tahun, tuan-puan beli hartanah, dapat passive income daripada hartanah, baru tuan-puan financial freedom. Dalam G100 tak, tuan-puan financial freedom dulu, baru tuan-puan beli hartanah. Tuan-puan beli hartanah dengan passive income. Dah lah dapat passive income daripada bisnes. Beli hartanah pula dapat passive income. Double passive income. Sebab tu tuan-puan tengok tagline G100, bukan financial freedom tuan-puan. Ultimate financial freedom. Financial freedom ni tak kerja ada duit. Dalam G100, ultimate financial freedom. Tuan-puan mati pun nanti, waris tuan-puan lebih kaya daripada tuan-puan.